pandangan mata, namun jelas kulihat kamu. Biarpun ku sadar kau kian jauh, tinggalkan aku yang rapuh. Angin kencang membawa kau jauh ke sana, kau hilang terus tanpa kabar. Tidur malam ku mimpi ingat kamu. Ku rindui kamu. Apa yang ku fikirkan, inilah penyiksaan. Biarpun beribu tahun, dan namun kau sentiasa di hatiku, menuai senyumanmu. Angin kencang membawa kau jauh ke sana. Okay, Assalamualaikum. Boleh saya bertanyakan beberapa soalan? Boleh? Okey. Bagaimanakah perasaan Puan melihat anak Puan menyertai majlis ikrar ini? Saya sebagai ibu kepada anak saya yang bersekolah di Sekolah Menengah Kebangsaan Datuk Harun sangat berbangga kerana anak saya dapat menyertai program seperti hari ini dan melibatkan juga kepada ibu dan bapa kerana kami sebagai ibu dan bapa seperti mana yang pengetua maklumkan bersama-sama untuk menyumbang kejayaan anak-anak. Siapakah yang menjadi sumber inspirasi anda untuk menghadapi SPM ini? Sumber inspirasi saya adalah rakan-rakan saya juga dan senior-senior yang tahun lepas yang mengambil aliran yang sama pada saya beranggapan kalau mereka boleh, jadi saya pun bolehlah. Cuma ia memerlukan masa dan usaha. Okey, baiklah, inspirasi yang sangat berguna. Pertama kali kita rasa syukur sangatlah dapat tengok anak-anak kan nak ambil periksa, sebenar rasa bangga lah. Lepas tu kita rasa macam nak kata orang semangat sikit lah nak tengok diorang ni berjaya. Puan dan Tuan dalam SPM anak-anak Puan, Harapan tu memang harap diorang dapat lakukan yang terbaik untuk SPM, dapat keputusan yang cemerlang lah. Diorang ada target diorang masing-masing. Kita dah bagi tahu supaya letakkan satu target untuk diorang capai, tapi kata orang yang penting adalah usaha. Keputusan tu kalau kita usaha betul, keputusan dia pasti tak mengecewakan. Selalu pesan dekat diorang berdua. yang anda lakukan untuk persediaan SPM dari sekarang? Okey, apa yang saya lakukan untuk persediaan saya sebelum SPM? Pertama, mestilah saya buat banyak latihan lah. Kedua, saya juga menyertai kelas tambahan untuk jadikan diri saya lebih baik lah, untuk dapat keputusan lebih baik. Apakah cabaran yang terbesar untuk anda dalam menghadapi SPM ini? Bagi saya cabaran terbesar pada tahun ini uruskan masa, lepas tu jadual terlalu padat, kelas tambahan pun banyak juga. Okey, itu sahaja. Nasihatnya kena pandailah pengurusan ya. Jadi sebagai ibu pemantauan lah ya, pemantauan, dan harapan saya kurangkanlah ya untuk anak saya sendiri, kurangkan penggunaan telefon pintar dan gunakan dengan sebaiknya. Kurangkan bermain gadget. Okey, baiklah. Apakah harapan Puan untuk kejayaan anak Puan dalam SPM? Harapan saya, dan saya pasti harapan semua ibu bapa juga, anak saya akan mendapat keputusan yang cemerlang lah dalam SPM 2026. Kalau boleh, harapan saya dapat straight A. Dan seterusnya bukan sahaja kejayaan itu di setakat SPM saja, tapi juga kejayaan di masa hadapan tu yang paling penting sekali. Okey, baiklah. Nasihat saya buat ibu bapa di luar sana, kita sama-samalah memberi sokongan kepada anak-anak SPM kita untuk tahun ini sepenuhnya. Ya, sama ada dari segi sokongan moral, sokongan di rumah, sokongan di tempat belajar.
dan insyaAllah kita beri kepercayaan sepenuhnya kepada guru-guru di Datuk Harun ini. Saya percaya insyaAllah anak-anak kita boleh meraih kejayaan yang cemerlang dalam SPM 2026. Apa yang saya lakukan untuk persiapan SPM tahun 2026 ni, antaranya lebih fokus study dalam kelas. Walaupun sebelum ni sebenarnya fokus je. Saya tu mula merajinkan diri untuk belajar di luar waktu kelas. Buat brainstorming dengan rakan-rakan, buat kerja sama-sama untuk dapatkan idea yang lebih bagus aku. Apakah nasihat yang anda mahu berikan kepada rakan-rakan calon SPM juga pada tahun ini? Antara nasihat yang saya nak bagi adalah jangan overstress diri sendiri, sebab kalau kita overwork diri kita macam useless kalau kita dah buat kerja keras tapi at the end kita just burn out, kita tak boleh nak buat apa-apa. Jadi pandai-pandailah mengatur mental diri, pilih masa yang sesuai untuk beri tekanan. Baiklah, baik. Terima kasih kerana membenarkan kami menemu bual puan dan anak puan. Okey, itu sahaja. Siapakah yang menjadi sumber inspirasi anda untuk menghadapi SPM? Untuk saya, sumber inspirasi saya untuk menghadapi SPM ialah abang saya sendiri. Abang sulung saya, sebab dia yang banyak beri dorongan kepada saya. Okay, saya pula inspirasi saya ialah pengetua kita sendiri, Halim bin Omar. Dia banyak memberikan nasihat dan dia juga selalu mengingatkan kita untuk terus berusaha dalam mencapai kejayaan. Nasihat saya kepada rakan-rakan saya ialah kalian semua boleh kurangkan bermain, boleh kurangkan screen time korang, boleh bahagi masa dengan lebih baik lagi. Kita nak 8 ni. Bagus. Okay.